Iman ini ada 6. Beriman dengan Allah Ta'ala. Yang kedua dengan malaikat. Yang ketiga dengan kitab. Yang keempat dengan rasul. Yang kelima dengan hari kiamat. Jangan termenung itu sebenarnya macam Q. Ya. Itu kita pakai Q boleh. Hari kiamat. Q lah. Yang keenam QQ. Kadang-kadang. Okey. Syariat ni banyak. Sama juga banyaknya. Dan lebih daripada itu. Tapi kita ambil basic dia. Yang pertama ibadat. Ibadat. Yang kedua muamalat. Yang ketiga iktisadiyat. Yang keempat jinayat. Jinayat harus nak cakap Melayu. Yang kelima munakahat. Kan? Okey. Akhlak pula, ini kerja hati dan fizikal, rohani dan spiritual dan fizikal. Okey. Dan duduknya situ namanya ikhlas. Tobat, ikhlas